Dan sebenarnya dia pun ada dalam industri juga. Adalah komposer tanya apa yang tengah buat sekarang. Saya tercakap sebenarnya baru betul. Lepas tu ceritalah sikit. Dia pun ambil kisah daripada cerita saya tu jadikan belum sempat tu lah. So basically belum sempat ni, saya belum sempat bahagia dengan orang yang saya nak tu. Maknanya dah plan nak, dah beli baju, dah kumpul duit kan, kumpul duit kahwin. Dah ke arah tu, dah plan dah. Tapi ujungnya dia pilih orang lain. Ada tak awak rasa macam salah saya sebenarnya dia pilih orang lain, ataupun sebenarnya awak dah bagikan segala-galanya? Saya dah bagi dah. Semuanya saya dah bagi, saya bagi segala-galanya dah. Tapi inilah pilihan orang kan. Dan sebenarnya dia pun ada dalam industri juga. Tapi tak boleh kita lah siapa. Siapa? Kan? Dia cerita sini habis sini tak boleh. Tak boleh lah, tak boleh lah. Tak boleh kita start. Dia kena cerita sini habis sini. Tak boleh lah, biarlah rahsia. Oh ya ke? Biarlah rahsia. Ada hint tak hint? Hint pun tak ada, saya tak nak bagi tahu. Biarlah sebab benda yang dah lepas. Ya. Okay, kuasa netizen. Jalankan kerja anda. Okay.